Dr. Ashraf Wajdi Dusuki nak bertanding dekat Gerik. Siapa yang pecah rahsia ni? Kita difahamkan pengumuman yang dibuat oleh Presiden UMNO itu adalah dilakukan di dalam keadaan yang tertutup. Jadi ada juga yang pecah temerlang. Saya tak ada masalah kerana ini adalah satu berita yang baik. Kerana kita tengok Dr. Ashraf Wajdi Dusuki ni, kalau dia bertanding dekat mana pun, rasanya boleh menang. Kalau pergi Solo pun, rasanya boleh menang. Sebab apa? Sampai orang panggil dia Daddy Mara. Rasa-rasanya anak kepada pemimpin PAS yang dapat scholarship Mara nak sambung belajar dekat Timur Tengah pun rasanya panggil dia Daddy Mara. Cuma saya nak tegur sikit lah pemimpin PAS yang terlibat. Saya tengok dia makin galak membalun Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Padahal anak dia sendiri dapat scholarship Mara untuk sambung belajar dekat Timur Tengah. Kalau kamu ni tahu jenis rasa malu, sudah tentu kamu ni senyap je lah. Walaupun benda tu memanglah kita berseteru, tetapi tak semestinya kamu kena bersuara. Jadi sudah-sudahlah. Kalau kamu tak mampu nak dapatkan scholarship dengan cara yang berdasarkan merit, kamu terpaksa dapatkan belas kasihan ataupun ihsan daripada pengerusi Mara, kamu berterima kasih lah. Tak perlulah apabila dalam politik kamu nak balun juga. Kerana apa? Nampak sangat kamu ni busuk hati. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada UMNO kerana kita perlu beri kemenangan kepada Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi Dusuki kerana dia memang perform. Kita nampak dia adalah pengerusi Mara, dia adalah salah seorang daripada pemimpin UMNO yang memang betul-betul buat kerja. Bukan setakat dia seorang je lah, ramai lagi. Dalam menteri-menteri UMNO je mesti perform. Kalau kita tengok menteri-menteri parti yang lain tak berapa nak perform sangat. Dan tak kurang juga pada mereka yang mengejek yang Dr. Ashraf Wajdi Dusuki ni dah 3 kali dah dia kalah dalam pilihan raya. Jadi politik ni memang macam tu. Tak semestinya kamu boleh menang first time around. Tapi kita harap benda ini dah meleraikan apa-apa simpul ataupun kesimpulan yang ada di dalam UMNO Gerik. Dan saya harap jentera UMNO Gerik ini memberi sokongan kepada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki secara penuh. Kerana kali ini kita dah dengar secara awal. Jadi kita boleh bersiap sedia dan kita boleh selesaikan apa-apa yang belum selesai lagi dan beri kemenangan pada UMNO. Dan saya secara peribadi pun saya yakin Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dia akan melakukan yang terbaik apabila rakyat di Gerik memilih beliau sebagai wakil rakyat. Tak macam apatah nama pun saya tak tahu yang menang dekat Gerik tu pemimpin PAS. Kita tak nampak pun dia buat kerja apa pun. Jadi usah-usahlah bermain dengan retorik, bermain dengan nak pilih Islam. Dr. Ashraf tu pun orang Islam juga. Malah dia adalah seorang ulama